Untuk korang yang nak cari satu tripod hentak yang unik dan juga tinggi, ini adalah tripod yang korang kena dapatkan. Bahagian bawah dia ni, kalau korang nak buka kaki dia, korang boleh gunakan dua cara. Yang pertama, korang tekan button merah ni, and then dia akan keluar kaki macam ni. Ataupun nak lagi mudah kan, korang boleh pergi kat mana-mana, lantai ke meja ke, korang boleh hentakkan aja dan dia akan terus terbuka macam ni ha. Tapi sebabkan aku punya ni ruangan kecil, jadi aku tak boleh nak tunjuk sangat lah. Dia punya batang ni boleh memanjang sehingga 1.7 meter. Memang sangat tinggi tau. Lepas tu dekat bahagian atas ni pun dia ada dua cara untuk korang pegangkan phone korang. Yang pertama, korang boleh gunakan MagSafe kat sini. Phone korang yang ada MagSafe, korang boleh lekatkan aja dan dia boleh terus melekat elok, cantik je, tak ada masalah punya. Ataupun kalau korang tak ada MagSafe, tak apa, tak ada masalah. Korang boleh keluarkan dia punya grip ni ha. Okey, bukakan dia punya kedua-dua ni, dan korang boleh tarik keluar dan masukkan phone. Jadi kalau phone yang tak ada MagSafe, boleh juga gunakan tripod daripada Selfie Show ni. Dekat bahagian pemegang phone pun dia ada juga dua cold shoe tau. Satu cold shoe, dua cold shoe. Jadi kalau korang nak lekatkan lampu ke, mikrofon ke, boleh masukkan kat cold shoe dia dan memang dia melekat elok, cantik je. Dekat bahagian leher ni korang kena kunci juga bila korang dah tegakkan. So dia dah tak bergerak kalau korang dah kunci ketat-ketat. Selain daripada untuk pegang phone, kita juga boleh gunakan dia untuk pegang kamera compact. Sebab dia ada bagi juga satu skru 1/4. Yang ni korang boleh mountkan korang punya kamera. Tak kisahlah kamera compact ke, DSLR ke, action camera ke. Yang penting ada skru 1/4, korang boleh mountkan aja semua kamera-kamera tu. Dah habis guna, macam biasa korang boleh tutup. Dan kalau korang notice kat sini, dia ada satu remote shutter. Remote shutter ni korang boleh kenakan dengan Bluetooth handphone korang. Korang boleh biarkan kat sini. Korang juga boleh bawa keluar sejauh 10 meter. Nak lagi mudah, korang biarkan aja kat sini. Lagi senang. Jadi kalau korang nak dapatkan tripod gabak ni, boleh tekan link dekat bawah.